أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kat mana? Sifat 8. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dan sifat yang ke-8. Itulah. Itulah. Dan sifat yang ke-8 ialah iradah. Dua tu kita baca dah kan? Syarah. Artinya iradah berkehendak. Berkehendak. Atau penentu. Atau pesengeleng. Pesengeleng. Ikut yang penting faham. Bunyi huduh tak apa. Bunyi sedap tak faham nak apa. Bunyi sedap tak. Biar bunyi tak sedap pun. Dan capak dalam tu pelihat peringat tu tak ada orang guna. Tapi bagi betul. Makna dia bagi betul. Persengeleng, penentu, berkehendak. Iaitu berkehendak atau penentu atau persengeleng, satu sifat yang sedia adanya di Tuhan. Hak ni sedia ada di Tuhan. Yang sengeleng Tuhan dengan dia. Tuhan sengeleng dengan dia dengan persengeleng. Tuhan sengeleng dengan iradat. Di iradat tu seorang sengeleng buat. Sengeleng buat. Dia kalau buat tani di kampung sekeleng. Pelantam kan? Sengeleng. Sengeleng. Sekeleng. Sekeleng tak? Sekeleng. Tak sekeleng. Ada tak sebut? Sekeleng. Ada sekeleng. Tak ada? Tak ada kalau di petani kat kampung sekeleng. Dia sekeleng. Dalam ni sekeleng buat. Sekeleng. Dia sekeleng. Dia tak boleh sekeleng. Satu sifat yang sedia adanya di Tuhan, yang sengeleng Tuhan dengan dia. Dengan iradat tu Tuhan sengeleng. Sengeleng ada. Menentu, menghendaki dan menentukan. Sengeleng Tuhan dengan dia dan dengan iradat dan menentukan apa-apa mungkin dengan ambil satu daripada yang berlawan-lawan. Hak berlawan tu ambil salah satu, dia tak boleh himpun dua-dua. Yang dinamakan dengan mungkin mutaqabilan. Dengan mungkin mutaqabilan ni mutanafiyat, yang bernapi-napian.
yakni maksud dengan mutaqabilat yang berlawan-lawan yang 6. Mungkin yang berlawan-lawan yang 6. Mungkin mutaqabilat. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadza rawahu thiqatu kadzal maqadiru rawas thiqatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu, mungkin mutaqabilat ni wujuduna wal adamu, wujud dan adam satu. Wujuduna wal adamu sifatu, sifat. Azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadir. Jadi wujud dan adam tu dikira satu. Kemudian sifat, kemudian azminah masa, kemudian amkinatun tempat, kemudian jihatu pihak, kemudian maqadir kadar. Kuda besar, kuda kecil, tinggi, panjang. Itu al-mumkinat al-mutaqabilat as-sittah. As-sitt, yang 6. Bila Tuhan tentu ada, taklah tiada. Bila Tuhan tentu tak ada, taklah ada. Bila Tuhan tentu tinggi, taklah rendah. Begitulah, itu dia bagi berlawanan. Mutanafiat, mutaqabilat, mutanafiat. Yakni yang berlawan-lawan yang 6. Nak tengok detail, tengok dalam kitab lain lah. Dia lebih nak fokus pada kalam. Dia sambil nak pergi kalam tu, nampak tak boleh. Lalu bagi sekali lalu yang lain. Dan sifat yang ke-9 ialah ilmu. Artinya ilmu pengetahuan, iaitu pengetahuan ni satu sifat yang sedia adanya. Satu sifat yang sedia adanya. Sedia adanya di Tuhan. Dia tu ada di Tuhan. Yang nyata Tuhan dengan dia, dengan sifat tadi. Apa nyata? Yang tahu dengan nyata akan segala perkara. Tuhan tahu segala perkara tu dengan nyata. Inkishaf, ni dia punya takluk inkishaf. Yang kashifu bihi, yang kashifullahu bihi al-mawjudat, al-umur. Yang nyata Tuhan dengan dia, dengan pengetahuan. Nyata ni tahulah. Sebab tahu tu takluk dia inkishaf. Yang nyata, yang tahu Tuhan dengan nyata akan segala perkara. Dikah tu. Dan sifat yang ke-10 ialah hayat. Artinya hayat penghidup, iaitu penghidup, satu sifat yang sedia adanya di Tuhan. Yang hidup Tuhan dengan dia, dengan penghidup itu. Bukan Tuhan bergantung dengan penghidup tu. Penghidup tu ada di Tuhan. Ada Tuhan, ada dia. Bukan dia Arab baru datang. Itulah makni dia kata la hiya huwa. Dia bukan di Tuhan, itu wala hiya ghairu. Nak kata lain benda. Lam yahwa,
dia bukan zat. Dari sudut faham, tu mafhum sifat lain, mafhum zat lain. Wala yaghru min haitsu ma sadaq. Dari sudut ma sadaq itulah ma sadaq hakikat, ma sadaq ahli lafzu. La hiya huwa, tidaklah ia makni ni diri Tuhan, diri zat Tuhan, min haitsu mafhum sifat lain, mafhum zat lain. Tapi wala hiya ghairu min haitsu ma sadaq, dari sudut ma sadaq hakikatnya tak ada beza-beza. Jadi bukan kata Tuhan hidup dengan dia, Tuhan bergantung dengan hayat tu. Hayat Tuhan maknanya diri Tuhan, tapi bukan Tuhan mafhum. Tapi dia itulah Tuhannya, diri Tuhan lah, tak ada campur, tak ada beza apa. Sedia kala ada Tuhan di sudut masadaq pula. Dan sifat yang kesembilan, sebelum hayat artinya penghidup, iaitu satu sifat yang sedia adanya di Tuhan, yang hidup Tuhan dengan dia, dengan sifat tu. Hidup tu dia punya samarah. Tahu samarah. Dia dengan dia tahu Tuhan samarah. Dia setiap takluk samarah. Tapi setiap samarah tak semesti takluk. Macam hayat, hidup tu samarah, dia bukan takluk. Saya suka lebih terima samarah ni, saya lebih terima hidup, tahu, dengar, lihat. Kalau dia macam takluk, nak lebih kurang ya, tapi kita bezakan. Mendengar tolak sifat mendengar itu takluk, dengar samarah. Bila mendengar, dengarlah. Melihat takluk, lihat samarah. Setiap melihat, lihatlah. Jadi setiap takluk itu dia mesti samarah. Mengetahui, mengetahui itu takluk, tahu, samarah. Hidup, dia tak ada menghidup. Menghidup tu, itu kerja kudrat, bukan kerja hayat. Jadi hidup, tu samarah. Setiap takluk samarah, tapi setiap samarah tak semesti takluk. Macam sifat hayat, dia samarah saja, bukan takluk. Itu kecil kata. Sifat yang sedia adanya dia, yang hidup Tuhan dengan dia. Tuhan hidup dengan dia, dengan sifat itu, dengan penghidup itu. Dan dalil bagi tiga sifat ini, dalil bagi tiga sifat ini, tu iradat, ilmu, hayat, ialah ada baharu alam. Pelik kat bahasa ni, ada baharu alam ni. Kitab ni kitab Tok dia yang lain mudah kan. Kitab ni masa ni bab berapa? Makulat dia mengarang di Mekah. Maka masa ni dia mengarang masa di Mekah. Kalau masa di Mekah ni dia muda lagi lah. Sebab Adam baharu alam. Baharu bukan Adam. Baharu bukan Adam. Yang ada tu alam. Baharu tak ada. Sungguh baharu tu. Dan nak kira lah. Jadi dia cakap kampung. Tu yang dekat sini ada satu dua yang ana bahasa pelik lah. Ni kitab ayah dia yang lain. Mula-mula saya cakap mana tu, itu satu. Yang ni ada baru. Dia pasti kena kata apa?
baharu ada alam ni, atau alam ini, iaitu baharu adanya. Kalau dalam Al-Quran, alam ini itu baharu adanya. Yang ni ada baharu. Tak baharu tu bukan ada. Baharu tak ada. Ada ke baharu? Mana baharu tak? Mana baharu tak? Mana baharu ni? Tunjuk main. Mana ada? Yang ada tu banting dia baharu ada. Tak. Tu gelecek lah. Kita gelecek. Ni kita tak tahu lah masuk kot mana. Sebab banyak dia dan kita ada sebutnya tu. Ada baharu alam. Bunyi pelik. Ada baharu alam. Jadi alam ini iaitu baharu adanya. Ada ibarat kita lagi. Ataupun ada alam ini baharu. Ada kalau disandar pada alam tak apa. Tapi disandar pada baharu tu dia kena hurai lah. Ada makna sungguh. Iaitu ada baharu alam. Dia betul-betulnya ikut tertib. Iaitulah alam ini, iaitu baharu adanya. Alam ini dalih. Baharu ada tu dia panggil wajah dilalah. Wajah dilalah. Itu baharu alam ni. Tak apa juga, tapi dia ada tu. Seperti yang tersebut pada dalil kudrat. Dahulu itulah. Kita tengok di sana. Dan sifat yang ke-11 ialah sam'un, sama. Artinya sama, pendengar. Iaitu pendengar, satu sifat yang sedia adanya di Tuhan, yang nyata, yang dengar, yang nyata, yang dengar dengan nyata, ataupun yang nyata ni yang dengar. Sebab apa? Tak ada inkisah, tak ada sama inkisah. Dia tak kata yasma'u, yang kasyifu, yang kasyifu bihi. Tapi sebenarnya terjemah nyata begitu senang, begitu yang paling molek. Tak payah terjemah kata mendengar, nyata. Dia nyata ni tak semestinya dengar, tak mesti dia bersuara. Nyata, tersingkap, jelas di sifat sama dia. Yang nyata Tuhan, yang terbuka, tersingkap di Tuhan dengan dia, dengan pendengar tadi, nyata akan segala benda yang ada. Asalkan benda tu ada, nyata di Tuhan. Kita panggil ya dengar bahasa kita, benda kita panggil nyata. Contoh kalau kita kata Tuhan dengar sifat pendengar dia. Sifat pendengar dia ada suara tak? Tak ada suara. Tapi dia panggil apa? Nyata. Lagu mana? Nyata pendengar tu di Tuhan. Macam Banding ni. Banding bukan dengar. Banding bukan jenis dengar. Tapi Banding tu nyata di pendengar dia. Lagu mana tak tahu? Nyata. Bukan kita mendengar. Bukan makna Tuhan dengar juga. Tapi kita tak dengar. Itu salah. Maknanya benda yang ada, dia ada bunyi. Cuma kita tak dengar, Tuhan dengar. Tak syarat ada bunyi. Nyata. Walaupun dia kata apa? Nyata dengan makna, nyata perkara ada tu di sama dia. Yang kasyif. Bukan yasma'. Yang kasyif. Tapi kita terjemah yasma' juga. Tak ada arwah kita nak cerita pun kita pun dengar lah. Tapi sebenarnya yang kasih tu lain daripada yasma'. Jadi macam mana Tuhan dengar batu tak? Tuhan dengar.
Dengan makna di batu tu ada bunyi, tapi kita tak dengar Tuhan dengar. Tak syarat ada bunyi batu tu. Tuhan dengar batu tu. Lagu mana? Nyata batu tu dipendengar dia. Gitu. Macam tu dia kena cerita. Nyata. Kalau sebut dengar, habis tu dia dengar apa? Dia dengar mungkin ada mengikut apa? Gelombang. Tak syarat gelombang. Tak ada gelombang dia, asalkan ada. Lagu mana? Nyata batu itu di Tuhan. Macam mana? Pergi tanya Tuhan. Itu, macam nak mirak balik. Muhammad pergi tak masuk syurga, tanya dia. Lagu mana dia dengar batu? Tu baru jelas. Sebab tu dia ada mazhab. Nak dengar ni mesti ada huruf suara. Mesti ada suara. Nak dengar ni mesti ada suara. Tu dia kias kita dengan Tuhan. Tak, Tuhan tak nanti ada suara. Tak nanti ada gelombang. Asalkan ada. Lagu mana? Nyata perkara yang ada di sama dia. Jadi tak ada jalan kita nak kata. Kita kata apa? Mendengar. Mendengar Tuhan tak nanti ada suara. Dia mana nyata. Jangan kasipu. Yang nyata Tuhan dengan dia akan segala benda yang ada. Dan sifat yang ke-12 ialah basar. Artinya basar pelihat, iaitu pelihat ni satu sifat yang sedia adanya di Tuhan. Sifat yang sedia adanya di Tuhan, yang nyata Tuhan dengan dia, dengan sifat itu, akan segala perkara yang ada. Asalkan benda itu ada, Tuhan lihat. Walaupun tak berwarna dan tak berupa dan tak berwarna, asalkan benda tu ada, Tuhan dengar. Walaupun tak bersuara, asalkan benda tu ada, Tuhan lihat. Walaupun tak berwarna. Jadi Tuhan ni dia dengar rupa, dia dengar warna, melihat suara. Itu mana? Tuhan ni dia dengar warna dan melihat suara. Kalau warna dia dengar, nampak memang nampak lah. Itu dia kena kata macam tu. Kalau kita ni melihat warna, mendengar suara. Allah dia melihat warna, dia mendengar warna, melihat suara, mendengar warna. Gitu. Dia kena bagi bunyi pelik macam tu. Jadi kalau kata Tuhan ni dia mendengar warna, tak ada tanyalah kalau suara dia dengar ke tak. Kita pun dengar ada suara. Dia kena macam tu, kena mengaji, dia kena cerdik. Dia kena cerdik macam tu. Dia orang lain cakap cerdik, dia payah. Dia tak faham. Kita cakap cara cerdik, dia tak faham. Orang payah faham. Bahaya cakap no? Lagu mana Tuhan mendengar warna? Dengan makna nyata warna tu di pendengar dia, nyata warna tu di samak dia. Lagu mana Tuhan melihat suara? Dengan makna nyata suara itu dipelihat dia. Tuhan dengar pecah bola ni. Pecah bola Tuhan dengar tak? Pecah bola. Dengar? Kan Tuhan dengar bola pecah? Dengar bola pecah bola kan? Dengar bola pecah. Geng-geng kita ni, geng-geng tu dengar marah. Dia tak apa lagi, kita tak heran lagi. Dia pun nak kata-kata mangli aku. Tuhan melihat bola pecah bola kan? Bola
Tuhan dengar bola pecah ke? Pecah bola. Tuhan lihat tak pecah? Nak tanya. Tuhan dengar tak pecah? Dia pecah. Bukan bom tu, pecah tu. Betul macam mana Tuhan dengar tapi tak ada diri. Dia tak dengar pun tak ada. Tuhan dengar bola yang pecah. Bukan Tuhan dengar pecah bola. Bola tu pun pecah. Tuhan dengar bola tu. Pecah Tuhan tak dengar. Suara pecah lain, suara pecah lain. Pecah dia, pom pecah. Pecah tu bukan di suara pom tu. Dia tanya, Tuhan dengar tak pecah bola? Dengar pun tak, lihat pun tak. Dia pecah berkala. Tapi bola tu Tuhan dengar dan lihat. Dan Tuhan lihat bola yang pecah, Tuhan dengar bola yang pecah. Bukan Tuhan lihat pecah bola dan dengar pecah bola. Sikit dia tu. Bahaya tu. Bagian tak erti dengar dalam online ni, tak erti duduk diam. Ada. Bonyok lu. Bonyok lu. Banding tengok luruh bonyok ke apa? Berarti lah tengok bonyok. Bukan tengok luruh. Yang dengar tu, yang tengok tu bonyok. Bukan luruh bonyok tu. Bonyok luruh. Bonyok yang luruh. Yang kita tengok bonyok yang luruh tu. Bukan luruh nyok tu. Tuk dulu ngajak ni tu, dia cuma anggap bayang, hang pijak sendiri. Lepas tu hang pijak sendiri. Kadang-kadang 20 tahun 2 reti. Duk banyak-banyak. Hak ni dia tanya. Kau reti. Berarti reti hari ni lalu lah. Bola bulat. Berarti nampak bulat bola kau, bola bulat. Bulat nampak? Tak nampak lah, nampak orang. Dia berkadar. Bani nampak bulat bola itu bulat. Bukan bani nampak bulat bola tu. Kalau nampak bulat bola, nampak bulat tu pun nampak bola. Tapi kan nampak bola bulat, nampak bola, dia guna faham kata bulat. Reti bulat. Bukan nampak reti. Reti kata bulat. Reti je. Tengok macam tu reti kata bulat. Bukan ada bulat. Itu dia nak minta otak. Tapi ada orang kata jangan duk min istilah-istilah ni. Dia orang ahli tauhid bukan min istilah. Kena min istilah, tak min istilah buat nak macam mana? Kan? Kita tak akan min istilah, kita marah. Ni duk min istilah. Duk marah min istilah. Tu dia nak ajak bagi orang kita cerdik. Dia bagi kita bijak. Otak tu main. Diam dulu saya sebut gerak tangan dengan tangan gerak. Macam tu. Bola. Tangan gerak dengan gerak tangan dia lain. Ni tangan gerak, tangan dia nampak gerak. Gerak tangan, gerak tak nampak. Gerak macam mana dah? Tangan dia tu dah. Tangan yang bergerak, bukan gerak tangan. Kita dia macam tu kena faham. Kalau macam tu tak boleh faham, boleh. Payah.